Tiga sebab kenapa kau boleh kumpau. Okey, dah lama aku tak sharing. Sementara aku jumpa spot yang padu macam ni. Okey, first kali timing tak betul. Okey, timing sangat-sangat penting. Okey, feeding time, waktu ikan makan tu sangat-sangat penting. Ini aku dah share banyak kali dah. Okey, pergi bukan waktu makan dia, memang boleh dapat tapi susah sikit. Yang kedua, dia punya kawasan environment tu, terutama yang geng-geng mancing haiwan, kedalaman air sangat penting. Kalau air terlampau cetek, ikan pun susah nak makan. Kalau air terlampau cerah ataupun terlampau jernih pun ikan susah nak makan. Kena in between. Okey, maksudnya tak jernih sangat, tak cetek sangat, dia mesti in between. Paras-paras peha tu kira dah cantik, dah solid dah. Kalau paras-paras buku lali, memang susah dia nak ambil. Yang ketiga ni, yang paling ramai orang tak buat ataupun tertinggal ataupun tak tahu. Okey, kawasan nak cast tu. Okey, kawasan nak cast ni sangat-sangat penting. Contohnya kat belakang aku ni banyak sangat kawasannya. Mana satu area yang korang nak cast. Okey, korang boleh blind cast, tak ada masalah. Tapi biasanya yang aku suka cast, blind cast dekat kawasan yang ada structure. Macam aku cakap dulu, kawasan ada structure ni macam ada pokok, ada rumpai, tepi-tepi dia. Okey, macam ni, celah-celah macam ni. Okey, itu kita panggil structure. Pokok, tunggul kayu, whatever lah, itu kita panggil structure. Okey, ini tiga tip yang untuk korang mancing ataupun nak elak daripada kumpau. Okey, kalau korang kumpau juga, mungkin hari tu bukan hari kau. Okey, kena redot dengan takdir. Okey, ada masa kita gasak, ada masa kita tak gasak. Bukan hari-hari kita confirm gasak. Yang confirm kumpau. Okey, yang solat jangan lupa solat 5 waktu kewajipan dengan selangkawan. Assalamualaikum.